Tak sempat berfikir akhirat. Duit tak cukup je lah. Mau balik pun nak fikir macam apa dengan isteri. Isteri suruh beli pampers, duit tak cukup. Kan? Kenapa kita tak sempat berfikir yang sana? Yang sini kita settle. Jadi tuan-tuan, bila kita faham bahawa kehidupan kita ni 2 kali, dan kehidupan dekat sana tu jauh lebih panjang daripada hidup dekat sini, dan lebih seram lagi, hidup dekat sana adalah penentu hasil daripada hidup dekat sini. Agak-agak tuan-tuan rasa kalau dah besok meninggal, adakah aset kah, hartanah kah, amalan kah, apa-apa lah yang dia boleh tampung macam passive income lah dekat alam sana? Adakah? Siapa ada satu lagi dekat sana? 2? Ada? Takkan kita korek kubur rumah pergi sedekah, lari orang. Macam mana kita mau sedekah? Kita meninggal tu ni. Siapa berdoa? Ada anak? Jadi itulah poinnya sebenarnya sajalah. Nabi cakap, bila kita meninggal semua amalan terputus. Kecuali 3, tuan-tuan. Kita biasa dengar ayat ni. Tapi kita kena selalu diingatkan supaya kita sedar bahawa kita punya hidup dekat dunia ni adalah jambatan ke akhirat. Bukannya segala-galanya dekat sini. Sama lah macam dia cakap, dia mau belanjakan duit semua dekat dunia tu supaya kalau mati, orang waris tak nikmati. Itu hanya sesuai untuk orang yang tak percaya kehidupan pas akhirat. Betul kan?